Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 sebab kenapa gearbox kereta pada hari ini mudah rosak, terutama sekali jenis CVT. Untuk video kali ini kita nak tengok punca yang boleh berlaku dan bagaimana cara untuk atasinya. Saya percaya pasti dekat luar sana korang dah tahu bagaimana cara untuk jaga gearbox ini. Contohnya seperti servis on time, bahawa jangan selalu menekan terutama sekali gearbox jenis CVT. Selepas habis waranti kena kerat servis berbanding dalam waranti, dan banyak lagi lah tip-tip untuk jaga gearbox ini supaya tahan lebih lama. Namun untuk video kali ini kita nak tengok 5 tip yang mungkin jarang orang ketengahkan untuk jaga gearbox ini supaya tahan lebih lama. Saya percaya mungkin ada yang dah tahu, tetapi jika korang tak tahu, korang kena tengok video ini sampai habis. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat tip apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, jangan tukar D ke R selagi kereta belum berhenti betul-betul. Saya boleh katakan ini merupakan kesalahan paling besar, terutama sekali gearbox jenis CVT. Apa yang akan berlaku jika perkara ini terjadi? Gear dan kelas terpaksa berlawanan arah secara terpaksa. Tekanan pada minyak gear boleh naik secara mendadak dan habuk besi mudah terhasil dalam gearbox disebabkan oleh hentaman di antara satu sama lain. Bila mana selalu buat begini, penyakit yang mula-mula sekali akan timbul, kereta akan mula terasa sentap. Ada bunyi krik bila masuk gear. Kadang-kadang gear R ataupun gear D susah nak masuk, dan bila masuk kena tekan minyak kuat sedikit barulah kereta bergerak. Dan yang paling kita tak nak sekali adalah gearbox mudah panas. Ini merupakan salah satu risiko yang tinggi untuk gearbox anda sudah pun rosak. Sebelum perkara ini terjadi untuk kereta AT ataupun gearbox jenis AT, akan ada terjadi slip, manakala jenis yang CVT pula akan ada bunyi yang mengaung. Ingat satu je, gearbox bukannya otak manusia, dia tak boleh tukar arah secara terpaksa. Kedua, sebelum beli sesebuah kereta, tengok dulu kawasan yang anda duduk macam mana. Berbaloi ke beli kereta jenis CVT tempat tersebut? Untuk isu ini kita merujuk kepada gearbox ataupun transmisi jenis CVT sahaja. Saya percaya untuk hal ini ramai orang tak sedar, tengok kereta cantik banyak function terus beli tanpa buat penilaian yang besar tentang jalan kawasan yang kita selalu guna. Bukan saya nak katakan CVT ini lemah ataupun tak bagus, namun korang kena sedar CVT bukannya dibina untuk tempat yang lasak, sebaliknya ianya dibina untuk lebih kepada penjimatan bahan api dan lebih kepada keselesaan. Okey, berbalik pula cerita kita pada tempat yang kita duduk ataupun tempat yang kita tinggal. Jika kawasan yang kita tinggal ataupun kawasan yang kita selalu lalu jalan yang berbukit, lebih kurang kebanyakan jalannya 75 degree, mungkin risiko gearbox rosak cepat itu tinggi. Sebabnya gear terpaksa kerja lebih setiap hari dan RPM pun selalu tinggi. Saya ada satu cerita, seorang kawan saya pengguna Honda HR-V daripada generasi kedua. Dia dah guna kereta tu selama 7 tahun. Kereta tu memang dia gunakan secara daily, service on time dekat center. Jarak perjalanannya dalam masa 1 hari lebih kurang 18 km pergi dan balik kerja. Selepas 7 tahun penggunaan, kereta beliau mengalami masalah isu CVT, makna kata gearbox sudah pun rosak. Hal ini kerana cuma satu benda saja, sebab kawasan yang dia selalu ulang alik itu ataupun kawasan yang selalu dia tinggal tu adalah kawasan yang berbukit. Siapa dekat sini ada pengalaman sebegini? Cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, ketiga, elak crimping. Apa pula crimping ini? Ramai pemandu tak sedar pada hari ini tabiat buruk ini selalu membunuh gearbox secara senyap. Crimping berlaku bila mana kita lepaskan brek sedikit, kereta pun bergerak tanpa tekan minyak. Nampak macam biasa, tetapi gear terpaksa kerja keras tanpa asas sebenar. Untuk isu ini kita merujuk kepada gearbox jenis AT biasa dan juga CVT. Bila kita mengamalkan sikap sebegini, clutch pad masih separa cengkaman, menjadikan gear belum cukup tekanan untuk bergerak. Jadinya clutch mudah haus, dan untuk CVT pula bel mudah rosak. Manakala cara yang sebetulnya pula untuk menggunakannya adalah nak berhenti tekan brek habis, manakala nak berjalan pula tekan minyak sedikit untuk minyak
support pada enjin. Keempat, servis oil cooler CVT. Untuk isu ini kita merujuk kepada gearbox jenis CVT. Saya percaya untuk isu penjagaan gearbox jenis CVT ini ramai yang tak buat, iaitu servis oil cooler, ataupun ada yang terlepas pandang, terutama sekali kereta yang jenis lama. Ramai orang rajin pada hari ini servis on time, kadang-kadang sebelum sampai masa lagi dah servis. Namun satu sahaja penyakit CVT ini yang korang kena faham, iaitu ianya mudah panas. Bila mana CVT panas melampau, bel akan mudah haus. Dari situlah akan berlakunya jacking dan sebagainya, ataupun penyakit CVT akan mula datang. Oil cooler CVT ini boleh tersumbat dengan kotoran serbuk besi dan juga sisa-sisa minyak lama. Jika perkara ini berlaku, minyak akan jadi panas walaupun minyak baru. Hakikatnya gearbox tetap akan rosak. Bagaimana pula cara untuk atasinya? Bila korang selalu bawa kereta dalam jam, selalu bawa kereta perjalanan yang jauh, selalu tekan minyak kuat, ataupun kereta CVT jenis lama, servis oil cooler ini dah jadi wajib, bukannya option lagi. Ingat satu saja, minyak CVT baru tak guna jika oil cooler tersumbat. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah jangan campur minyak CVT lain jenama, ataupun jangan guna minyak CVT bukannya jenis kenderaan anda. Setiap kenderaan pada hari ini yang dikeluarkan oleh manufacturer mempunyai nisbah minyak yang berbeza. Contohnya seperti CVT Honda, Nissan dan Toyota, ia mempunyai nisbah minyak yang berbeza kualiti. Saya percaya pada hari ini ada yang buat sebegini, iaitu campur ketiga-tiga minyak ini. Contohnya seperti korang pergi lepak bengkel member, ada customer tinggal minyak CVT yang lebih. Dari situlah korang top up sedikit demi sedikit untuk cukupkan liter. Dan satu lagi, orang yang kejar masa, makna kata pakai dululah nanti tukar. Untuk kereta Jepun, saya boleh katakan mungkin makan masa untuk rosak setahun ataupun 2 tahun jika korang amalkan sikap sebegini. Namun personally daripada diri saya sebagai pengguna Ford, saya boleh katakan untuk Ford kena gunakan minyak original daripada Ford, iaitu Vmecon. Jika korang beli minyak lain jenama disebabkan oleh nak murah, ambil masa 3 bulan sahaja, kereta korang akan kena masalah gearbox. Siapa ada pengalaman sebegini? Cuba korang komen dekat bawah. Okay guys, so kesimpulan yang kita boleh buat tentang penjagaan gearbox ini, tak kisahlah gearbox jenis CVT ataupun gearbox jenis AT, hakikatnya nak gunakan sebuah kereta itu pastikan tahu selok-belok pasal kereta itu. Jika langgar semua pantang bagi apa-apa kereta pun, bawah 100,000 mileage dah kena overhaul. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak video kita untuk kali ini. Sehingga kan kita berjumpa lagi. Jadinya saya rasa saya sudah boleh akhiri video ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ini. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.